Kaban Dewan Negara Senator Pele Peter Tinggong ngansak Perintah Besar mulai kelengkas autonomi pengerai penuh ngagai Sarawak berkawari isu suntuk pengerja dalam sektor pengerai kemajuan nambah bak negeri itu. Kuya sistem penempat pengawak serta nyiri lutur berpusat di Kemeran Diatuk udah terang meri empas negatif. Lebih urung 11,000 pangkuk pengawak perubahan lagi baru diisi di Selampur Sarawak. Nerang silia Senator Pilihan nyemetak madah ke pemayun orang kendak ngeriput diri lebih hari setengah serta nyadi bukti cara agi berpusat tu nak berarti ke realiti servis pengerai Sarawak di napik pemar geografi, logistik serta suntuk pengerja. Masalah ini menjadi lebih rumit apabila 293 daripada 542 pegawai perubatan yang diperuntukkan oleh Kementerian Kesihatan kepada Sarawak tidak melapor diri bertugas pada 1 Oktober yang lalu. Dengan klausa ini, Kerajaan Sarawak harus diberi autonomi dari segi pentadbiran serta pengambilan doktor dan kaki tangan mengikut garis panduan yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak, iaitu Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak. Berbanggaunya, ia megak narit perhati ngagai pugu atur ngau undang-undang nuntut autonominya bak report IGC di baruh kelas 14 IGC report dinyadi sebagai Ahli Sempekat Malaysia MA63 nengah perkara 8 di madah ke Medicine and Health Merit Jamin ungkup dasar ngau perintah pengerai di Sarawak hendak tahu dirusak nyemak nadai sebarang pemendar ari negeri tumpu. Jamin tu koya nunjuk ke Sarawak bisi hak serta patut diberi peluang ngatur pengerai diri yang kawam proses nyiri, nempat ke lutur engkau pengerja perubat serta ngatur agi belanja ari Perintah Besar. Ia menyenyak maya berjurai ke pasal autonomi pengerai ba awam Parlimen ke-15 di Kuala Lumpur hari 4.